Sekejap. Hello guys, belum Sekejap. Okay, hello guys, welcome to Double L Galaxy. Jadi hari kita nak main 99 likes tapi bernafas guna paru-paru. Wow. Amazing. Sorry guys, jangan lain sebelah di. Okay, tangkap. Okay, jadi hari kita nak ikut update, iaitu bernafas gunakan paru-paru. Yo, bawahnya. Serius. Jadi kita nak ikut update, iaitu bernafas guna paru-paru. Oh my god, saya pun tak tahu. Kau larain kau. Dah. Jangan ulang macam kali. Jadi kita akan main ikut update yang namanya Kid Have Job. Kita akan buat miss di mana kita akan mana semua budak, semua little kids dah boleh buat dah hari kerja. Ada korang masih duduk kat rumah tengah pegang phone. Betul lah. Macam tahu. Saya tengah tengok CCTV awak. Tetapi Ryan saya tak CCTV. Tak ada apa. Okey, jom. Lama tak main hardcore. Let's go. 1, 2, masuk. Okey, jadi guys, kita dah sampai ke neraka. Oh, tengok tu. Tak ada. Serius sedikit lah apa. Jadi kita akan. Okey, dan saya tengah pegang kapak serta kayunan. Tapi terbang pokok. Saya tekan kayu. Saya ambil kayu. Tanam sapling. Lepas tu bernafas guna insang. Angkat kayu. Masuk ke dalam campfire. Tebang sawit. Hooray! Mic dah on kan? Okay, mantap. Dia not touch. Sekejap, suara awak boleh masuk dalam video ni ke tak Boleh ke? Entahlah. Saya pun tak tahu. Okay guys, dah level 2. Jom kita Tak tahu. kita explore. Jom buka pintu. Syaitan! Syaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Banyak songeh. Lari je lah. Banyak masalah lah. Okey, jadi misi kita adalah bernafas menggunakan paru insang. Misi paling beban saya pernah dengar. Misi paling sampah saya pernah dengar. Jadi misi kita adalah menyelamat kita akan jadi komunis dan menyuruh Kena ada fire. dan menyuruh semua kid bekerja. Hai beban. Nak jadi makanan. Salah. Isi peluang. Tak kena. Tak kena lagi. Jap. Headshot. Quarter shot. Tak ada apa. Tak kena lagi. Serang. Muldan, hari ni tak ada Spiderman tu. Tak ada Spiderman New Home. Tak ada The Amazing Spiderman Homecoming. Tak ada. Sebab musuh tak datang. Kau buatlah Spiderman. Kau buatlah korang lawan semut tu. Tai. What kind of world? Dapat mainan. I'm not your toys. Mikir. Jangan sudah saya. Saya cuma manusia biasa. Bukan Nabi. Kalau Nabi pun bukan dia nak bantai pun.
Gelap. No touch. Gelap. Macam masa depan manusia. Boy. Awak fikir awak akan tangkap saya? Tidak akan. Sebab saya akan tangkap awak. Jom tukar dia jadi sate. Satu lagi. Headshot. Memanglah headshot. Kepala dia kat depan. That's one. Hal dan best tau ada kelas fire bandit. Tembak terus jadi daging masak. Tak payah nak masak. Tapi tetap hargai masakan ibu. Yang tidak it's just the way just yang tidak moment. Dah siap. Mana tahu kalau saya dah siap. Dah siap naik ke level 3. Saya dah tahu. Saya tahulah. Tu. Saya bukan tahulah. Rabbit satu tembakan sahaja. Masuk. Innalillah. Berubah. Oh, bukan. Jatuh pula. Angkat tangan. Dia bilang, dah angkat tangan pun kena tembak. Sekejap. Anak boleh angkat tangan ni? Dia main tu. Okey, awak tak tahu yang ni. Cristiano Ronaldo. Saya tak tengok. Satu. Tengoklah. Tengoklah, please. Saya tak boleh pegang kamera. Sekejap. Saya nak trading. Nah bang, rezeki hari ni. Ada ni. Terima kasih untuk Cristiano Ronaldo. Kejap lah. Kejap. Okey, saya dah tengok video tadi. Kita tengok soal 7. Korang dah ke belum? Dia bersih. Akan ku ambil semua bersih sampai tiada sisa. Semalaman aku. Kacau lah nyamuk ni. Goreng lah. Lama-lama rindu tak mampu ku tahan. Aku sayang. Kau pergi menghilang. Senangnya. Yuk, senang. But sunyi. Tak ada siapa kita nak dengar. Terlalu sunyi bagi saya. Cuma ada suara organik ni je. Tak ada suara menarik lain. Hi dear. Cik pasal pula. Kau tak kacau dia kacau kita. Seleb. Okay, beli katil. Buat peta. Tak, Dragon Fire terus dah jadi tu. Terus siang. Okay.
Dah hari keempat. Bosan juga kalau tak ada challenge ni. Cuma kita je tak cari kit lagi. Alamak. Lah. Oh, gudang senjata. Bagus untuk bekalan makanan kita. Sepanjang perjalanan dia ada makan. Oh, bagus. Sampah negara. Tapi tidak menyusahkan. Alamak. Boleh tak dah ikut? Mantap. Tembak asal-asalan pun. Bukan mati. Nampak tak boleh. Tembak. Satu tembakan. Satu perubahan. Yang berhenti melakukan perkara itu selagi perkara itu tidak salah. Tapi jika perkara itu salah dan sudah terlanjur, maka lupakan dan bertaubatlah. Human beings wanna human justice done. Kita kena selamatkan budak sekarang lah. Sebab biar dia orang buat kerja. Yalah, selamatkan budak pertama. Oh, baik tu bang pokok dulu. Tunggu esok. Okey, dah pagi. Tapi, jap. Saya tebang dulu pokok ni. Ambil, gerak. Toby Maguire. Okey, level. Beli katil kompas. Kita buat kompas sekalian. Biar makin mudah cari budak ni. Kenapa ujung-ujung bukan lawan. Okey. Mantap. So, cari kit pertama. Budak pertama. Okey, dah dapat. Nah, situ. Gerak. Oh, depan tu je. Saya baru nak pause video. Nak pause rakaman.
Lalu so doang bang, tak payah dikejar. Oke, mantap. Let's go. Mantap. Cuma ada satu. Untuk mana kunci? Bukan. Duh, slow. Kunci mana woi? Kunci. Oh, sekejap. Ambil makan sikit. Lapar pula. Nah, tu dia. Dapat. Let's go. Buka peti dulu. Bismillah, semoga ada luck. Okay. Ada luck. Tapi tak perlu. Oh, malah ni kena serang. Let's go. Tapi kita masalah sekarang kita belum ada tombak. Macam mana ni? Tak apa. Sedia tu. Mana kau? Aku ada 1000 motor. Okay. Satu tembakan untuk semua. Mana dia? Tu dia. Boom. Oh, betul? Kita bawa kids. Oh, pandai dia letak situ. Tapi tak rapi. Dah jadi kawan. Oh, okay, situ. Let's go. Boleh ke tak lurus badan ni? Okay, di sekitar sini. Oh, tu? Bukan dia? Bukan. Oh, tu? Nah. Jap. Kita bagi. Ni. Ni dulu. Kita bagi. Kita tukar dengan tombak. Kita tukar. Ini serigala alpha. Kita tukar dengan giant sack. Mantap. Okey, jom. Kawan. Ayo, pergi kerja. Sampai kau budak kedua. Just go, gas. Jom. Okay, fire. Okay, tak apa. Survival level 4. Let's go, gerak. Kawin your car. Hawa, dua, tu. Sebelum sudah, tempat base dia orang berdekatan. Sama-sama. Tengok, ada laluan si Kraken Kid. Yang ada rumah Dino Kid. Rumah. Tak apalah. Senyap dulu.
Buka pintu. Knock, knock. Who's there? Knock, 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 knock. Yes. Dapat pun. Sana jangan tahu kalau kita perlukan ni. Kejap cari mangsa tu dia. Let's go. Kita tembak. Tembak. Okay, lari. Kok malah so asik lu. Mantap. Tembak lagi. Dia mati. Baru je tembak sekali dia mati. Peliknya apa-apalah. Kultis stronghold. Tapi biarkan dulu. Kita nak cari kawan. Weh. Tak, tu bukan gudang tadi. Baik tak ya. Okay, ni dia base dia. Dia pangkalan jerang. Let's go. Shoot. Okay. Kita langsung tembak dia. Yalah ikutan. Boom. Balik dah. Tolong. Gelap. Dia saya cepat balik. Kita terlalu banyak tu. Kita terlalu banyak bunga tapi langsung kita jumpa. Jumpa benda lain. Jom, kita tebang-tebang pokok. What? I can do it by myself. By myself. Okay lah, jom gerak. Kita pergi pangkalan semalam. Skip je. Okay guys, saya dah berjaya jumpa serigala tu. Dia punya dummy. Tapi saya berjaya bunuh. Tapi kunci dia dah tersangkut dalam tu. Jadi terpaksa kita bantai-bantai dia orang. Okay. Kita bantai yang tanah dia. Bukan. Mantap. Okay.
Iya. Hmm. Oh, hmm. Ya, Mak. Kok malah nampak dah. Sini. So asik kali malah ikutan. Bukan ikut, bukan ikut tren, tapi ikut buat masalah. Buat mana kunci? Oh, dah terbuka. Yeay. Buka kan buka peti. Okay. Squid Kid nanti. Okay. Nampak Pro Diamond. Tapi tetap kita akan balik. Let's go. Kita go balik. Semoga tak jadi Spider-Man yang Way Home. Mula dah. Aduh. Oh dah. Tamatlah sudah. Alkis akan ini dah. Cepat lari. Speed. Oh lari. Tidak. Gelap. Tak nampak apa-apa. Sekarat pula. Kita perlukan sesuatu. Aduh. Tertangkap. Sekali hit mati. Cok. Okey, hampir je. Sekali serangan mati terus. Okey. Saya balik. Dan membawa. Hooray. Berteman. Dah. Ke sana. Serang. Find Dragon best friend. Leh. Botak lah. Ya, tak apa. Kita teruskan perjalanan. Best friend ni siapa? Oh, bekal. Tak ni. Okey, jom balik. Kita tak nak cari pasal dengan mana-mana pihak. Kita cuma lalu. Ingat ya? Jangan serang apa-apa. Ingat. Yang ni saya tertembak, saya tak sengaja. Tak. Jiwayat. Wayat mati. Tak. Cuma 2 kali hit. Ni sebab penting lah. Sebab saya lapar. Hai. Nak jadi kawan. I remember this. Tak. Korang lapar? Okay. Bagus. Dia pancikan. Jangan main pancing je. Sini ada katak. Kita bagi dia makanan. Sebab dia lapar. Sebab kita dah cukup kenyang. Kita bagi yang dah lama bekerja. Sekejap. Mana Dino Kid? Oh, tu dia. Bro. Ni. Kok goblok amat sih? Bener lah. Dia dah cukup.
Awak dah makan? Okay, dia masih tak lapar. Jadi kita bagi banyak semua makanan kat dia. Oh, masalah. Issues Weh. Okay, awak sikit. No, makanan. No, makanan. Ha, mantap. Awak pula. Dah. Dia level 2. Ni. Dia level 1. Masih level 1. Ni baru je level 2. Kita nak buat apa Masalah kesian, Cok. Tengok apa ni? Ada. Ni, sekejap. Kita cari. Kita nak beli tukul. Ni orang gabut katnya. Jadi kita nak cari rumah yang tu. Tu. Kita akan beli barang. Saya nak beli tukul sebab dia dah macam orang random yang dia dah macam NPC. Kebetulan saya tengah lapar. Mari. Ya. 71 hit. Alamak. Buat hal lah. Malam ni juga dia nak muncul. Malam lain tak boleh ke? Ni dia. Tak saya cari. Tapi nantilah. Kita nak tengok looting kat sini. Looting kat sini mantap atau tidak. Kita check je. Ni dia, alah, tak mantap putih dia. Siapa tahu lak dia bagus. Tak lak. Tak pernah. Apa? Ayam? Semua tak ada. Okay. Kita angkat. Tahu. Dia makan. Betul. Abi beli untuk kita. Okay. Satu nak abang ni. Coba kita balik. Tak apa-apa. Okay. Tak mana dia longkit.
tembak. Oke, mantap. Tembak. Yes. Ini. Nah. Hả? Giờ. Oke, makan yuk. Nah, lari woi. Kenapa lari mati tak jadi tak. Oh, tak sedap tu. Wow. Ngầm. Oke, cek dulu plastik. Oke guys, saya FK sekejap. Oke, saya kembali. Aik. Abdul. Sumpah guys, tadi saya. Aik. Dan saya betul. Sumpah dengan awak saya. Tadi saya cuma AFK. Wah, apa lah. Oke lah, sampai saya jumpa ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.